Rahsia WhatsApp ni, saya pasti pengguna WhatsApp semua masih belum tahu lagi. Nak tahu apa? Chat lock. Jom saya tunjukkan cara dia. Pastikan tonton video ni sampai habis. Follow saya untuk lebih banyak tips-tips. And let's go. Okey, yang pertama sekali, korang pergi ke WhatsApp korang. Okey, lepas tu korang cari chat mana yang korang nak lock tu. Okey, lepas tu korang swipe ke kiri macam ni. Korang pergi ke more. Lepas tu korang tekan lock chat. Okey, lepas tu korang continue je. Okey, kat sini dia akan minta Face ID korang. Okey, lepas tu dia akan keluar ada button lock chat dekat atas macam ni kan. Okey, bila korang tekan dia akan minta lagi Face ID korang. Lepas tu dia akan keluar chat dekat sini. Tapi kita nak sorok lagi chat ni supaya semua orang tak tahu. Kita pergi ke setting. Lepas tu korang onkan hide lock chat ni. Okey, korang kena create satu kod. Okey, dekat kod ni bukan hanya tulisan je korang boleh guna. Korang boleh guna emoji sebagai korang punya kod. Okey, pastikan korang kena letak 4 emoji lah sekurang-kurangnya. Lepas tu korang tekan next. Korang masukkan balik kod yang korang setkan tadi. Lepas tu korang tekan je done. Okey, lepas korang dah set kod tu tadi, okey, dekat atas ni pun dia dah tak keluar dah lock chat tu. Okey, lepas tu macam mana korang nak cari balik lock chat tu? Korang pergi ke search atas ni. Okey, lepas tu korang masukkan secret code yang korang setkan tadi tu. Okey, nampak tu? Dah ada balik lock chat tu kat atas kan? Lepas korang masuk je kod korang tu, dia akan keluarkan chat tu dekat atas ni. Yang dah tahu cara ni, jangan buat untuk curang ya. Macam biasa, jangan lupa like, comment, save dan repost video ni supaya lagi ramai orang tahu rahsia ni. Alright?